where are you? Sini. I'm here. I'm here. Okay. Run! Yeah! One more time. Yay! Tak itulah. Okay, one more time. Lari. Over there. Go. We're waiting for nenek. Yay! Okay, then come here. Yeah! Allah Akbar. Alhamdulillah. Lagi. Lagi? We're waiting for nenek. Nenek! Nenek, we going now. Okay, jom. Naik motor nanti Sekarang kita naik kereta dulu. Okay? Jom. Depan ni kosong. Ya, nak gerak dah. Dah nak gerak kan? Ya. Terima kasih. Mak, alihkan tu, Mak. Alihkan. Hai. Assalamualaikum. Maknya Mak Farah. Dah makan. Kita gemerih je. Anak kita supaya kawan dengan anaknya. Saya kakak seniornya sekolah. SMKA kan? Ni untuk Acik, ini untuk Farah. Dalam ni memang ada nama saya. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey. Pukul berapa pengantinnya keluar? Pukul 2. 2. Kejap lagi dah ni, tak apa. Kita tunggu kejap. Okey. Dah. Sayang, hati-hati. Bunga. Mana penat? Kiss Mama Long. Kiss Mama Long. Kiss Mama Long. Lalu kat aiskrim lagi. Bunga. Mana bunga? Sini. Dekat dengan abang DJ. Pandainya sayang. Dah penat dah bunga. Dengan siapa? Bunga dah penat dah. Bunga. Ya Allah, kesiannya Mak. Biarlah dia. Nak buat ucapan untuk pengantin Farah dan suami, Barakallah.
Sama tu lah. Semoga berbahagia sampai ke syurga. Kak Nasr dah letak hadiah, dah bagi kat ibu, kat maknya. Terima kasih. Farah tak sampai lagi. Hai. Hai, nama siapa? What's your name? Bunga. Ananya. Oh ya, salam. Terima kasih. Tak sempat, kita nak cepat. Okey, terima kasih Cik. Sorry Farah, nanti akak tengok kat Facebook lah awak punya gambar ya. Kamak kan? Farah mungkin cengeng penangis sebab tadi lebat sangat hujan. Ya Allah. Siapa dengan sama? Dia jangan lecak. Kenapa sama? No, jangan lecak. No, jangan pijak in the middle. Lecak. Wow. Tadi cakap dengan mak dalam kereta, ni siapa yang penangis ni? Dia pegang. Masa majlisnya hujan lebat, tiba-tiba dah berhenti. Alhamdulillah. Baby, listen to nenek lah baby. Nanti buka Ready now? We will enter the car now. Kunci awak tekan. Kunci kat awak. Okay, enter. Buat kasut dulu. Sampai sini buat kasut dulu. Tak awak. Buat kasut dulu, jangan buat yang atas kotor. Shoes off. Sianya, you tired? Penat Banyak malu. Alah. Let's go home. Okay, jom. Apa bunga? Apa tu? Bunga want to look inside. What's inside? Okay, what's inside? Apa ni? What's inside? Oh, comel. Mak ni mak tempat alas. Alas macam alas meja makan. Tengok ni mak, macam ni. Warna gold. Open. Wah. Cantik lah. Cantik. Yes. Cik. Cantiknya. So, if bunga want to makan, put here first on the table. Put here on the table. Okay. And then put your food here. Put your rice here. Mak, kejap mak. Apa tu mak? Mak, ada orang kat belakang mak. Adik. Tak tahu budak ni. Tahu, tak apalah, biarlah dia. Ya Allah, tak beralih ke? Sejuk. Allah. Tengok dah jadikan selimut dah. Terima kasih. Oh, tuang kedai punya. Ya. Terima kasih. Ya tu. Bunga. Kenapa macam tu? No. Dia tak kenal kita-kita. Tak perasan. Jadi kita turun pun dia tak tahu. Tak perasan, tak cam. Patutnya kita tegur. Itulah. Mak, so sekarang kita akan ke? Nak tu pergi beli barang akak ke nak kadang rehat tidur balik? Tak sempat nanti mak. Kita terus beli je. Jom. Beli, balik, terus solat, terus tidur. Ya, betul. Terima kasih Adi.
Semoga berpuas hati. Terima kasih hadiah-hadiah yang diberi. Terima kasih hadir. Okay, bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Bismillah. I love you. I love you, Cik Yan. Terima kasih. Bye-bye. Kita dah biasa ada banding nombor tu. I love you. Okay, Mak sambung dengan Cik Yan. Kau ambil kamera. Okay. Tak ada darah. Nanti nampak tangan. Dia sepotong. Tangan dulu. Okay, Assalamualaikum. Nak ni ke? Nampak ke? Tu? Bye, Mak, Cik Yan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Pandangan awak je nampak. Yelah sebab dia tak ada, dia tak ada kat suara. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Yo, balik diri. Sebelum masuk tol, singgah jap dekat Yompeng. Tengok tu. Dia di situ je. X-Max-nya penuh muatan. Let's go.
Dia pakai luar kan? Ni tak ada kan? Asli luar kot. Apalah luar. Tak boleh, tak apa. Tak boleh. Patut tak motor sini. Okay. Ya. Ha? Dalam surat kerja ke cuti? Kerja. Kerja. Kalau ada seorang nak tumpang boleh? Nak tumpang ada helmet tak? Syah. Ada. Helmet dia ada. Tapi Boleh je. dekat rumah saya helmetnya. Rumah kau kat mana? Tampoi. Dah nak balik ke? Apa nak jantan sini ni? Apa sih? Apa yang jantan? Kau tak seorang? Seorang dari Segamat. Sekarang mana? Sekarang mana? Segamat Johor lah. From here 2 hours. So I dah 2 days at home. Dia belakang, belakang. Jom. Tapi pengantinnya belum sampai kan? Mana tu? Tu family-nya yang pink-pink ni semua lah. Itulah tuan rumah mana? Dia lain baju sama ni kan? So kita masuk je lah ya? Assalamualaikum je lah. Assalamualaikum. Ni. Wah, cantiknya. Ada dah rupanya. Dia dekat situ. Cantiknya. Alamak, nak pergi. Han. Cantik. Oh, ada TV. Cantik sangat ah. Boleh. Boleh dapat. Terima kasih Pak. Tolong ambilkan boleh? Nak nasi putih je lah. Sikit je. Cukup. Dah. Okey, sebenarnya pengantin kita naik ke atas pentas. Yang mana ada bos. Daripada pengantin kita dia nak bagi barang sekejap. Alright. Okey, sebenarnya naik ke atas pentas. Wah, ada spaghetti. Ambil. Ikut awak lah. Okey, sebenarnya pasangan Raja Seri kita, Rahim dan juga Nawira, boleh terus naik ke atas pentas, duduk di kursi yang tersedia ataupun ruangan yang terindah. Alhamdulillah, pengantinnya awal. So yang mana sebentar lagi bos nak bagi barang gitu. Alright. Saya tolong boleh? Hadiah dulu sediakan dulu hadiah honeymoon tau. Hadiah honeymoon dari bos bagi sini naik. Okey, naik ke atas. Okey, dah nak rasa je.
Darwisha masuk frame. Hai. Okey dah. Okey, boleh terus duduk di atas pelaminan yang seindah, insyaAllah. Apa nak lagi? Ada bubur. Jom, kita sini-sinilah ngam ah. Salah tempat pula. Dah jauh dulu. Duduklah. Tak ada, bukan sini. Ya. Alright, okey, saya jemput bos acara bergambar bersama pengantin Abang Long, minta tolong bawa adik-beradik ibu. Apa juga? Macam Zaitan yang lawan. Okey. Zaitan. Ada cu masuk. Hai. Ya. Ya. Masuk YouTube Halo, minta tolong bawa. Sekejapnya. Kau baru sampai kan? Dah habis makan dah. Oh dah habis makan. Aku tadi tapi dia pukul 4. Jom. Okey, alun bahar dan lain Okey, pada tetamu-tetamu, tuan-tuan dan puan, saya pinjam sebentar ahli keluarga. Sebentar saja untuk tak boleh tak buang. Kena kecil dah apa. Tapi kan agak langgar. Apa nak kita Hai. Ikan duri. Didi and friend. Tengok yang Sri Amira. Dah sampai. Pengantin pun sampai. Alhamdulillah. Lagi ke? Tak ada. Kereta. Andainya. Ibu bapa pengantin perempuan dulu untuk memberikan salam restu. Boleh? Dah sampai dekat majlis tinggi. Yeay, semua dah ada, dah sampai. Uncle hari tu. Ini hadiah bagi dulu. Bawa dulu pun boleh. Nanti pun boleh. Biasa last kan? Biasa nanti. Bagi dulu pun boleh. Oh, maknya kat situ dah.
Masuk dalam adik. Panas adik. Laut kampung. Kita sempat di meja tak? Datang ke? Tak, dia tahu-tahu. Abang, kita pernah kerja sekali lah. Abang ingat saya tak? Ingat. Saya kan Terminal 3. Lepas tu abang cerita motor besar abang lah. Lepas tu abang ada motor besar. Ada. Lepas tu bila lepas tu tadi dia cerita kan, jom ni abang Saiful ni. Saya masuk Terminal 3. Ah, siapa? Tadi tak nampak. Yang nampak Aziza. Apa? Sekejap balik segamat. Segamat yang singgah kedai mak saya. Betul? Janganlah. Aduh, itulah. Sebenarnya boleh je. Kalau rasa nak kepala gila boleh je. Tapi tak boleh. Oh, siapa nak cover? Jadi korang nunggu pengantin lah. Korang nunggu. Yelah, maksudnya tunggu sampai lah pengantin. Barulah. Hai. Aziza, sini kau masuk frame. Okey. Boleh. Nak masukkan dalam ni. Am nak masukkan tau. Bila kahwin? Jangan besar kambing tadi. Jangan besar kambing. Boleh tak pun ada bangun ke? Baru sampai. Tengah sampai dah bunyi kompang. Baru je aku nak bangun. Kita semua kawan Tika, kawan Didi. Tapi untuk sesi hiburan kita berhenti seketika untuk mengamati waktu zuhur. Jadi jom pengantin kita. Didi, Rafi. Kan? Betul? Tapi cantik ah, dapat seat kat sini. Okey, saya nak seorang promosi kita.
Kalau tak nanti kan susah nak jumpa. Makan banyak sikit pengantin. Ada tenaga sampai ke malam. Saya makan sekejap lagi. Tahu dia makan sikit. Masih datang. Dia naik lin dengan siap husband dia. Weh, baru sampai korang dah kompang. Kita tengok pengantin. Record yourself. Record yourself. It's okay. Dan what's your name? Nama siapa? Balik sini. Pusingkan. Ini, no. Windshield. Then windshield again. Come back to you. Kampung kau ya kan? Pandainya. Like this. Like this and then Allah. Siap abang ni. Astagfirullah. Kau beli DJ berapa ribu? Yang ini 3 lebih. Boleh masuk air? Yang ni boleh masuk tak air tak? Tak pasti lah, tak try lagi. Anda abang try luar. Dia ada yang boleh tu. Mikir je kan nak beli yang mana. Ada semua dah keluar. Ultra ada. 4P kan. Abang nak.